bang. Nah, sabar, nah hidup harus berdoa dan bersabar. Allahu ya Allah, litak badan. Nyemprot sawit. Litak badan ni. Aduh, lagi nyemprot sawit seluar hidak ha. Nasib kemak pula. Aduh. Mana anak kulup tadi bertiga tadi? Nan seko pamarah. Kalau dalam bahasa kita bernisaan nan seko tu. Mari tu. Nan seko besar macam kerbau, cuma nak sian tengok dia tu. Badannya gedang tapi dia bisu. Gegara pada makan tu. Lagi kecil tak makan ke buah apa tu ha. Putik duren. Tak solok ke leher ha bisu dia Anak sekok agak lumayan gagah. Tapi sayangnya dia dah main batino tu ha, nak fikirkan tu. Serta. Tapi alhamdulillah lah. Ada gula senang hati dia berjual kopi Orbit lagi ni tu. Anak maklumlah tingkah laku tu beda. Dia lain mak sekok pak saya lah, sekok perusahaan nama tu. Nasib. Ono lah reot ha. Awak juga lah reot lah tu. Anak lah bujang galuh. Allah Akbar, kemana lah kulut-kulut tadi tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Razan lah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Sedikit mengetik. Kopi. Subhanallah, 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 subhanallah,
macam konya hidup kok. Orang enak, hidup bercukupan senang. Orang bermobil galau, awak masih pakai sepeda. Laut sama mentah. Dado sama mentah, sama jerik. Itulah ado Awah, adolah ikan kering. Cuma tinggal pala awah. Nasib je ku hidup aja. Kapan senang hidup ku yoy. Awah, saronya pula hidup. Kemak dia dapat betina. Jangan kena dapat noleh beda nak. Tengok mencapai. Tengok mencapai. Jangan kena senyum. Awah. Tuh. Hidup nasib. Wah, balik pula, balik makan. Mana mak bapak marah. Wah. Mata no. Hari ini ku nak makan jering no. Apa lagi orang nyium ni. Siapa kau? Siapa ni orang gawe kau? Oi, kau. Wah. Pas dilempar. Tengok kau ha, sampah jadi sampah masyarakat ni. Termasuk kau juga, sampah masyarakat. Kau tengok kau masih muak ni. Kau jatuh pula kau. Apa angin? Au. Kau awas ya. Bas dilempar. Tengok kau ha, sampah jadi sampah masyarakat. Tengok kau masih muak ni. Kau jatuh pula kau. Apa angin? Bikin melejit. Bang. Kopi dah bang. Ngopi dah. Yolah bang. Kopi. Bang, apa benda jual lu bang? Cuba kami tengok situ. Yuk. Enak tak apa tak? Yuk. Apa situ? Situ tengok. Kau yuk, kopi orbit. Apa harga kau? Harganya 20.000 yuk kalau yang kau yuk. 250 gram. Enak kau. Enak asli Jambi yuk. Kami beli. Dua lah kami beli. Dua? Yo. Wah, ini untuk toko juga bisa yuk. Yo. Beli pakan, beli dusan juga ada yuk. Jual untuk di toko apa ni kau? Nah, yuk. Oke? Okey. Dua? Dua. Ambil semua? Ya. Wah, mantap yuk. Oke. Apa harga kau? 40.000. Mantap. Kau ada duit ni? Terima kasih ya. Ya. Besok beli lagi yuk. Yuk. Terima kasih yuk. Sama. Assalamualaikum. Salam. Apa, Bek? Bek, apa, Bek? Aryo. Pasti dia marah-marahin kau terus kan? Udahlah. Dia macam tu lah. Dia tak terima kenyataan dia selama kau hidup kita kau susah. Kalau ada mak gitu kau tak ada macam kau. Ada bapak leko di kebun tu lah. Entah nak nyari apa bapak di kebun tu. Kalau tak apa tertoleh jano sebelah kebun tu tak apa dah. Kau tahu.
suruh beta pun nak bapak nyari bini pula. Dia kita punya emak pula. Nyempoli. Dari kau apa bini bapak tu. Lah 3 kali. Kalau masih ekor lagi 4 jadi kita tengok ni. Kaki keras gigi ya sana tu. Ya. Ya, jangan sedih lagi. Macam tu tak tahu. Ya. Ya. Oi! Nak mana? Tengok bapak di kebun sana. Tunggu, nak salin dulu. Cepat Encik. Ya, tunggu ya. Kau pindah lawak ni kau. Nak, kau mana lawak ni? Baju kau buat balik. Oh. Wah, yo. Kamu nak. Pak. 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 Woi. Tu bapak lagi sekir. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hal nak? Bek, buat kopi pak dulu ke, Bek? Kenoi nak kamu kau pernah ke siko nemu pak di kebun kau. Pak. Mana kita kau macam kau, Pak? Dan kau dia susah kau lah hidup. Orang lain senang galau, kita masih macam kau. Sabar nak. Hidup itu harus berdoa dan berusaha. Kita berdoa tanpa usaha itu namanya ngomong. Berdoa tak ada berusaha itu namanya sombong. Apa yang kamu bisa? Coba Pak nak nanya dengan kamu tu. Apa kelebihan kamu? Itu dilakukan. Macam kau, Pak. Kami kau cuma bisa nyanyi. Macam Ari, dia bisa acting. Buat sabe, dia bisa edit. Itulah yang kami bisa. Elok tu. Itulah namanya anak muda berkarya. Itu bagus. Biar seperti apa kaget tu. Siapa nama tu? Atta Beledek nama Beledek apa? Basing lah dua kau. Ilaha illallah. Tapi ada kau sekor lagi. Baim uang apa nama tu? Baim uang. Yo, Baim uang. Uang mana? Uang Palembang. Tu lain lagi, Pak. Joker dah berjoker setengah 2. Tu orang Palembang. Yo, lemak lah berjoker. Gitu Ini kau tambah 4. 5. Dah gini macam kau, Pak. Dah. Kami kau lah berkarya segala macam. Yo lah betul kata dapat syukur segala yang ada. Batas apa ni kami kau, Pak. Untuk sabar tu. Jadi di dalam ayat dijelaskan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu senang dengan orang-orang yang sabar. Jadi kalian semua harus sabar. Jangan macam anak nampalin sulung si Ari. Kasihan wak sabe dimarah-marahi. Ingat, semut diinjak pasti akan melawan. Itu terus kamu berkarya tapi dengan kesabaran dan semangat. Raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Jadi, kena hari sudah mau maghrib. Kita semua sholat berjemaah di rumah. Kita sama-sama balik beribadah. Nanti baru Pak jelaskan tentang apa namanya kehidupan, kesabaran dan cita-cita. Ayolah kita sama-sama semayang maghrib. Sudah itu baru kita ngaji. Ngaji kitab kuning. Ayo. Ayo, Pak. Wak sampai tadi lamonian. Tah, disuruh mak kopi belum lagi nongol-nongol. Sabar, jauh rumah kita dari kebun kau.